Okay, right. Sekali lagi kita akan tukar. Okay, sempena roadshow kita ke Johor kat Skudai ni, kita ada satu motor yang bertuah lah. Okay, jadi kita di datang event ni, kita sponsor dia. Okay, sponsor dia untuk tukar minyak hitam live dekat depan Dewan ni lah, Dewan roadshow kita. Okay, jadi kita akan tengok. Okay, live demo. Bukan live demo, live tukar minyak hitam. Nanti dia akan run sebelum dan selepas. Okay, suasana jadi Rio kejap. Dia nak tukar minyak hitam Turbo Max ni. Kejap lagi kita tukar. Jadi tukar. Sabar. Tengoklah kita tunggu. Okay, right. Okay, dia dah start buka minyak hitam tu. Okay, tunggu. Perbezaan pertama. Dengar, Pak. Jom. Video. Standby semua. Video kamera. Okey. Kita nak tahu perbezaan itu dekat ini. Bukan dekat exhaust. Exhaust macam-macam boleh buat. Amat bawa exhaust besar lah. Bau semua kan. Okay, right guys. Okay, kita dah tukar minyak Turbo Max. Sekarang ni dah tukar dah Turbo Max tu masuk kat dalam ni motor ni. Jadi kita saksikan tengok. Kita dah ni dulu lah. Okey. Dah bagi dia running dulu awal minit. Alah bukan. Alah kau dah rasa tu. Okay, right. Yang ni dia dah tukar. Okay, buang minyak hitam dia. Right. Ni pemain bertauliah untuk buat kerja ni. Okay, owner try sendiri. Respon tak? Bau yang macam tadi. Okay, sekarang dia nak bawa exhaust lah. Dia cakap apa? Dia cakap motor ni tadi dia ambil bau. Bau tu, ada petrol tu ada kuat sikit. Jadi bila tukar dia pada Turbo Max ni, dia cakap petrol tu keluar bau. Okey, lagi satu dia dah test kat sini. Belum masuk Turbo Max, kadang-kadang dia punya motor ni dia rasa macam ada berat sikit kan. Ada berat sikit. Ada rasa berat. Bila masuk Turbo Max, dia rasa macam lagi boleh. Kenapa sih dia? Sebab dia tak bakar habis. Pasal dia bau. Tapi apa pun kita ambil feedback daripada dia untuk esok lah. Bagi dia nanti satu hari, besok kata apa dalam dia feedback kita share dalam apa yang kita dapat pokok. Tak rasa tak pernah minyak je? Ataupun ada motor cuba bawa Gampang bawa ni. Ada orang numpang. Okay, right. Owner dah try owner dah try. Ramai saksi ni. Memang sedap lah. Okay.